Laporan seterusnya, Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel memintas Global Summit Flotilla 2.0 ke Gaza dan menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan pembebasan segera ke semua aktivis. Perdana Menteri berkata tindakan kurang ajar rejim jahat Zionis terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahan dan membela rakyat Palestin. Tegasnya, dunia tidak boleh terus tunduk kepada kezaliman dan kebobrakan yang dilakukan oleh rejim Zionis. Penindasan ke atas warga Palestin dan kepada mereka yang menggerak serta membawa bantuan kemanusiaan mesti dihentikan segera dan Israel mesti berdepan keadilan dan pertanggungjawaban.